Ini adalah 3 haiwan prasejarah paling seram yang pernah wujud. Dan yang nombor 1 memang gila. Macam mana tu? Nombor 3, Arthropleura. Kalau tengok macam lipan biasa je kan? Tapi sebenarnya lipan ni boleh membesar sehingga 2.5 meter panjang. Bayangkan terserempak dengan lipan sebesar motosikal dalam hutan. Fuh, seram. Nombor 2, Helicoprion. Kalau sekarang kita ada jurung moden, dulu pun ada jurung juga. Tapi dulu punya jurung lagi pelik. Jurung pelik ni mempunyai gigi berbentuk gergaji bulat. Bila dia menggigit, gigi tu akan berpusing ke dalam mulut macam mesin pemotong. Sebelum kita lanjut ke nombor 1, cuba tekan like dan subscribe dulu guys. Nombor 1, Dunkleosteus. Ikan ini mempunyai gigitan yang cukup kuat untuk menghancurkan tulang mangsa. Ikan ni pula dia ada perisai semula jadi tau, dekat kepala, leher dengan bahagian depan badan. Memang tak boleh lawan. Menurut korang, haiwan mana paling seram? Cuba komen dekat bawah guys. Macam mana tu?